Alhamdulillah, hari ini 8 Ramadan. Sebenarnya kalau kita rasa kita susah, ada orang lagi lebih susah daripada kita. Alhamdulillah, pada petang ni kami dapat menzarahi sekitar ialah ini 9 buah rumah orang yang sakit dan sebagainya. Dan ianya amat mengisapkanlah. Walaupun kita mengucapkan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang. Jadi dalam ziarah ni kita sumbangkan sedikit pek bakul makanan yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia. Sebenarnya Ramadan ini adalah masa untuk kita berkongsi rezeki dan kita mengingatkan nasib saudara seakidah kita yang berada di negara jiran ini. Terima kasih kepada rakyat Malaysia yang bekerjasama, yang sentiasa menyumbang bersama dengan Yayasan Amal Malaysia. Beramalkan Allah, berkhidmat untuk kemanusiaan.